Jadi tuan-tuan boleh hafal doa ni. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada doa ni. Baik. Doa ni apa? Bila saya sedih, bila saya susah hati, saya akan baca doa ni. Saya akan baca doa ni tiap-tiap kali lepas sembahyang. Jadikan sebagai satu zikir, jadikan satu wirid. Dan bila saya menghadapi satu masalah, misalnya saya nak pergi ceramah kan, saya tengok hujan lebat. Dalam kereta saya tu, saya dah cakap pada pembantu-pembantu saya, tadah tangan, kita baca doa, minta hujan turun, minta hujan berhenti, minta hujan stop. Kadang-kadang tengah-tengah ceramah tu tuan-tuan, hujan turun. Saya ajak semua penonton yang datang, tadah tangan. Dan Maha Suci Tuhan tuan-tuan, berhenti hujan-hujan. Ni yang saya cerita pada tuan-tuan. Satu hari saya naik kereta pergi Kuala Lumpur sampai Sungai Buloh, tayar pancit. Macam mana nak pergi ceramah ni tayar pancit? Kereta tak ada spare tayar pula. Tayar pula flat habis tu kan. Nak tunggu towing pula, tow on tow kita pula. Baca doa ni, ya Allah, mudah urusan ya Allah. Mai satu lori. Ustaz nak pergi mana? Nak pergi ceramah. No, tayar pancit. Nak tumpang mai. Itulah kali pertama tuan-tuan, saya naik lori pergi ceramah. Hantar. Allah hantar lori untuk kita selesai masalah. Jadi tuan-tuan ambillah doa ni, jadikan sebagai satu amalan harian. Baca doa ni jangan putus, tiap-tiap kali lepas sembahyang tuan-tuan baca. Dan bila tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan baca doa ni. Baik, sekarang saya nak ijazahkan pada tuan-tuan, bacalah doa ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-azimul halim. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. Rabbus samawat wa rabbul wa rabbul arshil karim. Baik, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat saya ijazahkan ni. Hafazlah. Dan petua dia ialah tiap-tiap kali lepas sembahyang tuan-tuan baca. Dan bila masa tuan-tuan nak start berdoa, selepas habis wa rabbul arshil karim. Bila habis wa rabbul arshil karim, baru tuan-tuan berdoa apa hajat tuan-tuan.